Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi tentang amalan terbaik dalam pengajaran klinikal di era abad ke-21, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi interaktif bersama murid berkeluh khas. Fokus pembentangan ini adalah bagaimana pendekatan klinikal boleh meningkatkan kebiasaan PDPC serta membentuk budaya profesionalisme guru yang aktif dan beretika. Pengajaran klinikal ialah suatu pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar dan refleksi berterusan. Ia bukan sahaja membantu guru membaiki kaedah pengajaran, malah turut menyumbang kepada pembentukan identiti profesional dan etika perguruan yang kukuh. Dalam konteks abad yang ke-21, pendekatan ini dikukuhkan dengan penggunaan teknologi interaktif bagi menarik minat dan meningkatkan pencapaian murid berkeluh khas. Proses pengajaran klinikal dijalankan melalui 4 fasa utama. Pertama, pra-pemerhatian di mana guru dan penyelia berbincang tentang objektif PDPC serta menganalisis keperluan murid. Kedua, pemerhatian, iaitu pelaksanaan PDPC sebenar dalam kelas, manakala penyelia mencatat interaksi serta teknik pengajaran. Ketiga, analisis dan refleksi. Gunakan model Gibbs untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Akhir sekali, tindakan susulan, di mana guru menambah baik PDPC dan membina model pembelajaran interaktif. Dalam pelaksanaan pengajaran klinikal, teknologi interaktif memainkan peranan besar. Sebagai contoh, smartboard digunakan untuk membantu murid memahami konsep abstrak seperti tawaf dalam ibadah, haji melalui inovasi dan simulasi. Selain itu, aplikasi digital membolehkan guru menyediakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap kebolehan murid. Untuk pentafsiran, penggunaan kohort memberi peluang guru menilai pemahaman murid secara masa nyata dan menyeronokkan. Berdasarkan kajian, penggunaan teknologi interaktif menunjukkan kesan yang amat positif. Sebanyak 35% peningkatan fokus murid, 85% peningkatan motivasi dan 100% kehadiran meningkat semasa PDPC dijalankan. Ini menunjukkan bahawa teknologi bukan sahaja memudahkan penyampaian, malah mampu membina suasana pembelajaran yang aktif dan inklusif. Dalam pengajaran klinikal, pengamal perlu mengamalkan 3 nilai teras utama, iaitu amanah, empati dan integrasi profesional. Amanah bermaksud memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran setara tanpa diskriminasi. Empati pula untuk kita memahami guru, pelatih dan murid serta mengamalkan komunikasi berasaskan kasih sayang. Manakala integrasi profesional meningkatkan kita supaya membuat penilaian berdasarkan bukti bukan pandangan peribadi. Pengamal klinikal juga mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan. Melalui komunikasi dua hala dan teknik coaching convention, penilai boleh menggalakkan guru pelatih berfikir dan membuat refleksi kendiri. Mendengar secara aktif membolehkan maklumat diberikan dengan cara membina. Selain itu, pengisian profesional melalui PLC atau Professional Learning Community membantu mengukuhkan PDPC melalui kolaborasi. Pendekatan pengajaran klinikal yang berkesan harus berpastikan evidence-based practice, iaitu amalan berasaskan bukti. Ia melibatkan gabungan data pentafsiran, hasil kajian dan juga pengalaman guru. Dengan pendekatan ini, setiap keputusan pengajaran dibuat secara rasional dan reflektif, bukan berdasarkan andaian semata-mata. Pelaksanaan pengajaran klinikal membuat impak yang signifikan kepada komuniti pendidikan. Dari sudut kompetensi guru pelatih,
mereka menjadi lebih yakin, kreatif dan profesional. Budaya kolaboratif juga dapat dipupuk melalui guru apabila bahan dan juga saling menyokong di antara satu sama lain. Akhirnya, pencapaian murid meningkat dari segi kehadiran, tumpuan dan kefahaman. Hasil pembelajaran aktiviti yang menyeronokkan. Sebagai kesimpulan, pengajaran klinikal ialah pendekatan yang paling penting untuk mengukuhkan profesionalisme dan juga kompetensi guru. Kejayaan pendekatan ini bergantung pada nilai etika dan kemahiran penisi yang diamalkan secara konsisten. Antara jaringan pendidikan ialah menggunakan latihan bertulisan untuk semua guru, melaksanakan model penyelidikan klinikal berasaskan teknologi dan melaksanakan penilaian berdasarkan bukti dan sokongan emosi kepada guru pelatih. Sekali, izinkan saya menutup perbincangan ini dengan tiga berikut. Sebagai pengalaman klinikal yang berkesan menggabungkan penguat ilmiah, kesikapan pedagogi, etika, empati dan mengenali diri. Sekian, terima kasih. Selamat tengah hari semua. Okey, baik. Untuk pelajaran kita pada hari ini adalah bertemakan kepada subjek kita iaitu pendidikan kesihatan tingkatan 1. Baik, kita nak sedikit tentang topik kita pada pagi ini. Harap kamu menonton dari luar. Untuk dulu gambar ni, video. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan bersama saya Cikgu Siti Fadilah. Standard pembelajaran pada kali ini adalah berkaitan pemakanan, manakala standard kandungan menyatakan amalan pemakanan yang sihat. Apakah dia makanan yang sihat? Apa pula makanan yang tidak sihat? Jom sama-sama kita bincangkan pada topik kali ini. Makanan sihat itu adalah makanan yang mengandungi pelbagai sumber nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan pada kadar yang betul. Manakala makanan yang tidak sihat itu adalah makanan yang mengandungi kurang nutrisi dan boleh mendatangkan penyakit berbahaya sekiranya diambil dalam kuantiti yang berlebihan. Jom kita lihat apakah jenis makanan yang sihat. Makanan yang sihat terdiri daripada yang pertama sayur-sayuran. Sebagai contoh, sawi, salad, lobak merah, kacang panjang dan sebagainya. Yang kedua, makanan berprotein. Makanan berprotein terdiri daripada telur, ikan, daging dan juga ayam. Yang ketiga, gizirin dan kenusu. Sebagai contoh, susu, gandum dan juga keju. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan makanan yang sihat seperti rambutan, apel, anggur, pisang dan lain-lain. Apakah kepentingan makanan yang sihat? Makanan sihat membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Ia juga membekalkan nutrisi dalam tubuh badan serta membantu pembesaran yang sihat. Apa pula makanan yang tidak sihat? Makanan yang tidak sihat terdiri daripada makanan dan minuman ringan seperti jajan, minuman dalam tin, aiskrim dan juga kuih-kuih. Makanan yang terlalu masin juga merupakan makanan yang tidak sihat seperti keropok dan juga kacang yang digoreng. Selain itu, makanan yang terlalu berminyak juga dikategorikan sebagai makanan yang tidak sihat seperti ayam goreng dan juga kentang goreng. Makanan yang telah rosak dan basi juga dikategorikan sebagai makanan yang tidak sihat untuk dimakan. Apakah kesan yang akan kita alami bila kita makan makanan yang tidak sihat? Kita akan mengalami masalah obesiti, mudah diserang penyakit berbahaya seperti sakit jantung,
serta kurang nutrisi dalam tubuh badan. Seterusnya, kita akan belajar mengenai piramid makanan Malaysia. Apa itu piramid makanan? Piramid makanan ialah satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dan sikatan makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Piramid makanan terdiri daripada 4 aras. Aras 1 makan secukupnya. Aras 2 makan banyak. Aras 3 makan sederhana. Dan aras 4 makan sedikit. Apakah makanan yang termasuk dalam setiap aras piramid makanan? Jom kita semak dan lihat bersama-sama. Aras 1. Aras 2. Aras 3. Aras 4. Daripada piramid makanan ini, kita dapat rumuskan jenis-jenis makanan bagi setiap aras. Aras 1 mewakili makanan seperti mi, biji ring, roti, nasi dan juga ubi. Aras 2 mewakili sayur-sayuran dan buah-buahan. Aras 3 terdiri daripada ikan, ayam, daging, kacang dan susu. Aras 4 lemak, minyak, gula dan garam. Sekian, terima kasih. Bye. Okey, baik. Jadi kamu tengok sedikit video tentang amalan makanan sihat. Apa yang kamu dapat? Siapa nak jawab? Tentang apa tadi? Makanan yang sihat. Ya. Dalam tu beritahu apa? Dalam tu dia beritahu makanan yang makan banyak, makan cukupnya, kerana dan sedikit. Ya, betul. Baik, selain itu apa lagi yang diterangkan tadi? Wais, tentang apa tadi diterangkan tentang aras apa yang beritahu tu? Dia kan ada aras makanan, apa yang kamu kena makan sedikit, apa yang kena makan banyak, apa yang makan secukupnya. Ada Ryan, apa? Taufan. Makan secukupnya macam makan nasi, mi, biji ring, itu je. Okey, cikgu nak sebut tentang makanan amalan yang sihat. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan amalan makanan sihat dan selamat, kepentingan mikronutrien dan juga makronutrien. Nanti cikgu akan terangkan apa itu makro, apa itu mikro. Okey, seperti yang kita lihat tadi, video tadi gunakan tentang makanan yang sihat. Seperti mana tadi contoh dia apa dia? Macam Kek, burger, minyak, lagi air goreng, kentang goreng. Semua tu adalah contoh-contoh makanan tak sihat. Kamu boleh ambil, tapi pastikan kamu jangan ambil dalam kuantiti yang banyak. Sikit. Kamu kena banyak gunakan ataupun ambil perminan yang banyak. Seperti contoh
sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Okey, baik ya. Baik, ini panduan tentang makanan yang sihat yang menggunakan mikro dan makronutrien. Okey, apa itu makanan sihat? Siapa boleh tahu? Jadi Syah. Lagi? Okey, baik Isha. Bagus. Makanan sihat ni adalah makanan yang kita ambil setiap hari tapi mendapat mengenyangkan perut. Tapi ambil dalam kuantiti yang sama. Contohnya macam sayur, ikan, daging dan juga sebagainya. Jangan kamu ambil makan ayam, makan ikan sekaligus tak ada. Dia kena ada seimbang. Itu dipanggil makanan yang seimbang kan. Okey. Makanan sihat ni dapat membantu kita lebih cergas setiap hari. Okey, apa lagi? Afiq. Afiq ada ni. Okey, siap. Cuba beli ya. Okey, apa Afiq? Buah-buahan. Buah-buahan. Okey, lagi? Sayur-sayuran hijau dan berwarna-warna. Biji dia penuh seperti beras keras. Protein berkualiti dari ikan dan ayam. Lemak sihat dari kacang dan minyak zaitun. Okey, baik, ini adalah contoh makanan yang seimbang. Kalau kamu duduk di asrama, cikgu pernah duduk asrama dulu, setiap hari dia makan yang sama dan sediakan mengikut kuantiti portion yang dibenarkan untuk ikut dia seimbang. Dalam tu cikgu dia dibagi buah, ikan, ayam, dan sayur-sayuran. Semua ni lengkap lah. Lengkap di segi makanan seimbang. Okey, kemudian lagi. Okey, apa beza di antara mikro dan mikro? Mikronutrien apa dia? Hana. Apa maksud mikronutrien ni? Vitamin dan mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk fungsi badan dan semula. Walaupun sedikit, kemungkinan boleh menyebabkan masalah kesihatan serius. Contoh vitamin A, C, D, zat besi, kalsium. Okey, vitamin dan juga mineral diperlukan dalam badan tapi dalam kuantiti yang sedikit. Bukan banyak, sebab kita perlukan banyak. Tapi untuk mikronutrien kita perlukan banyak kerana kita perlukan karbohidrat, protein dan juga lemak untuk memberikan tenaga dan juga untuk pembesaran kita pada setiap masa. Sebab tu kita perlukan benda tu. Benda tu, protein, lemak dan juga karbohidrat. Okey, apa masuk karbohidrat tu? Siapa nak tahu? Contoh-contoh karbohidrat tu boleh. Siapa tahu contoh-contoh karbohidrat tu? Okey, ini contoh dah karbohidrat dia. Ni apa ni? Nasi. Lagi? Roti ya. Okey ya, ni contoh-contoh dia. Karbohidrat ni adalah sumber tenaga yang diperlukan kepada kita lah. Macam roti, nasi, biji. Soalan sini lah, sama ada pulut, piring, nasi diperlukan untuk kita menjaga tenaga. Okey. Okey ya, penghadapan dicakap ni contoh-contoh dia punya proses macam mana karbohidrat ni diperlukan dalam kita punya pemilihan tenaga kita. Okey, kemudian lagi. Okey, fungsi protein pula. Okey, baik. Ya. Untuk protein macam ikan, ayam, daging, itu contoh-contoh protein. Protein ni diperlukan untuk memberikan tenaga. Sebab tu macam atlet sukan, dia perlukan tenaga yang banyak untuk dia bergerak. Sebab tu dia perlukan banyak protein yang digunakan kan. Okey, contoh-contoh protein dalam badan kita ni apa dia ni, Ryan? Minum dan memakai otot, kulit dan tisu badan. Ya, betul. Lagi? Memastikan isi dan hormon penting. Mengembangkan sistem imun badan. Membantu proses penyembuhan kulit. Ya, itu adalah contoh-contoh protein. Membina otot, kulit kan.
Kau bayangkan di negara-negara di Afrika, mereka tak ada cukup zat protein tu. Mereka kurus, tak sihat kan. Itu sebabkan contohnya sekali dua lah, kau nampak yang nampak di nasab ni dua lah. Kolesterol. Tengok semua kolesterol. Mereka semua kadang-kadang tak ada langsung makanan. Bantuan kan. Sekali seluruh daripada luar bantu mereka bagi makanan. Tengok cara mereka tu kurang protein, ada mati pun ada mati sebab kelaparan. Ada makanan langsung. Kan kita masih Malaysia tu masih lagi apa? Memang lagi tak sebab ada makanan, tapi di sana tak ada langsung makanan. Kesian kan. Budak-budak lapar makan apa yang ada juga. Rumput dapat nak hidup kan. Rumput makan kertas pun ada. Lepas tu kita perlukan syukur lah Malaysia ni lagi apa nama ni lah. Okey, contoh macam kamu ni murid perlukan protein untuk masalah pesat dan juga untuk otot yang kuat. Sebab tu atlet bila atlet tak ada sukan semua tu, mereka perlukan banyak protein untuk membina otot mereka dia kuat ni. Macam pelari 100 meter tu banyak besar kan. Digunakan apa nama digunakan otot dia besar. Sebenarnya kita tengok apa satu siaran TV banyak TV kau tu mesti dengar tu kan. Mesti dengar dia tu atlet Malaysia walaupun besar dia proses makanan dia akan perlukan sekali dia akan makan seekor ayam panggang untuk dia membina otot dia lebih kuat. Bayangkan dia punya makanan itu pulang kepada atlet-atlet lah. Macam sebenarnya tiap universiti diperlukan banyak tenaga kan. Minum badan yang buat budi kan. Makan telur sehari sekali makan 10 biji. Sebab dia nak guna otot yang lebih kuat lagi. Makan ayam seekor atlet minum badan kan. Itu punya makanan dia, cara makanan dia. Okey, contoh protein. Seperti mana apa? Ikan jadi ayam. Kacang kan. Kacang semua ni adalah contoh protein. Okey, kemudian sebenarnya seperti mana? Okey, lemak dan juga tenaga pelindung organ. Lemak penting juga dalam badan, tapi lemak kita ada dua, iaitu lemak jahat dan lemak baik. Lemak jahat ni dia akan kumpul di mana? Di bahagian otot organ kita. Contoh macam jantung, lemak di hati, di paru pun ada, mereka akan kumpul di situ. Sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar tak? Tiba-tiba dia kena serangan jantung. Pernah dengar tak? Dia tahu kan dia ada serangan jantung. Sebab dia disebabkan oleh kumpulan lemak yang terlalu banyak. Sebab lemak ni kita gunakan bagi tenaga, tapi dia kumpul di situ, dia akan menyebabkan lemak kita makin bertambah banyak. Itu lemak jahat. Lemak baik ni dia berkumpul dalam makanan, bila membuat aktiviti berlari, berbola sepak, lemak tu akan terbakar. Kerana dia gunakan sebagai sumber tenaga. Faham? Lemak tu kan. Okey, dalam lemak ni pun banyak lemak yang sihat. Okey, tengok sumber tenaga. Apa baca Fik? Baca ni. Sumber tenaga. Sumber tenaga memberikan tenaga 2 kali ganda sebenarnya daripada karbohidrat untuk aktiviti bertenaga tinggi. Okey, lemak ni memberikan lebih tenaga lagi kan dalam aktiviti kita. Okey, kemudian pun lemak sebagai apa? Naufal? Okey, lemak sebagai apa? Melindungi organ penting seperti jantung dan pinggang daripada kecederaan. Ya, betul. Sebab tu lemak dia ini kita pada apa nama kesediaan. Kesediaan kerana organ penting ni macam jantung tu bukan kat luar, kat dalam kan. Itu kat luar, buah pinggang bukan kat dalam. Sebab tu fungsi dia lemak tu. Baik ya. Penyerap tenaga, penyerap vitamin, membantu penyerapan vitamin A, D dan K yang larut dalam lemak, dibantu lemak melarutkan vitamin. Okey, jadi kita sebut tentang lemak sihat kan? Tengok, lemak sihat apa dia? Minyak zaitun dan canola. Canola kan? Lemak ikan yang Lemak seperti salmon, kacang dan juga bijian dan juga apa buat. Lemak ni kacang ni. Dan juga buah zaitun.
Okey, ini lemak tak sihat. Kamu kena masak minyak yang beberapa kali tu tak sesuai tau. Kita minyak masak tu minyak hitam kan. Itu tak sesuai langsung untuk proses makanan kamu. Lepas tu minyak bila pakai sekali lagi tu buang. Kan tu panggil tak sihat. Okey, jadi juga menjaga keras. Makanan segera yang juga yang berproses tak boleh guna banyak kali. Kuih muih, ada kuih muih manis yang berlemak tinggi, itu pun bahaya. Okey, ini mikronutrien penting untuk kadang-kadang membaca zat besi, kemudian vitamin, kalsium. Okey, dari Syah, kita ada berapa bahagian, kita ada berapa komponen penting, ada berapa? Tadi kita tentang lemak, lagi? Betul, bagus. Okey, tengok. Amalan penting juga makanan yang sihat. Sebelum makan kau buat apa? Basuh tangan dengan sabun yang bersih langgar. Makan, tengok. Dah botol makan, bahaya nanti makan penyakit. Salah satu punca penyakit apa nama tahu adalah apa nak tahu. Makan yang sihat, kalau cucian tangan tak kena. Okey, pastikan masak dengan betul. Masak ikan. Cikgu boleh tengok dalam satu kes yang mana di negara Jepun, dia punya seorang wanita dewasa, dia suka makan sushi dan sushi. Sushi makanan yang mentah kan? Mentah. Bila dia suka makan sushi, dia sebenarnya tak masak. Satu hari dia satu kepala. Lepas tu dia scan penuh dia punya ulat dalam badan dia. Ulat kan. Sebab makanan kita dalam makanan tak basuh macam tak dimasak betul. Apa nama ikan ke, kemudian ayam, daging lembu, tak masak dan nak makan. Sebab dalam tu dia ada bakteria kan. Ikan tak masak, kamu bila kau makan nanti lama-lama cacing dalam tu akan biar penuh dalam badan kamu. Ini kita jadi kan, ini tu buat penuh, ulat dalam badan dia. Kalau tak masak, dia besar dia. Sebab tu Islam melarang kita makan lagi mentah satu dia memang yang boleh makan haram tu. Dia bisa makan. Sebab dalam pusat tu dalam tu ulat lah. Kan? Bahaya kan? Okey, kemudian bila makanan yang rosak, yang mudah rosak, pastikan kamu boleh simpan di tempat yang betul kan? Kita macam apa yang mudah rosak? Saya. Kenapa yang mudah rosak? Daging ke, ikan ke, pastikan tempat yang betul. Jangan simpan. Pernah tak kamu simpan ikan daging mentah dalam tempat yang bukan freezer? Tak ada, mesti tempat yang sidi buku kan, freezer kan? Okey, hilangkan kontaminasi, maksudnya cek dulu makanan kamu dah luput garis tu. Bila kena luput boleh kena buang dan simpan lagi kan. Kamu tak cukup makan. Macam roti kan, roti garingnya dia tempoh masa beberapa hari dia belum makan, lepas tu dia buang sebab dia tempoh masa dia agak singkat. Okey, ingatlah keracunan ni boleh buat maut, cirit-cirit, muntah, demam yang berpanjangan. Bayangkan kalau kamu makan makanan yang apa tak sihat kan, daya awal kan, apa jadi? Muntah semua, cirit-cirit, demam terus. Makanan yang tak ada. Okey, tips badan sihat untuk boleh kita ni. Apa maksud dia? Tips maksudnya sini pelbagai makanan setiap hari kan, makan makanan yang diperlukan oleh nutrien. Minum air secukupnya berapa gelas sehari kita minum? Putri. 3 gelas minum kalau untuk dewasa 3 liter sehari kan, 3 lebih. Dia betul 3 liter. Mungkin nanti mesti apa nama bobina dia akan lebih cepat bekerja. Dia mesti proses cepat ada. Masa tu nanti takut lama bobina kan rosaklah. Okey, yang paling penting ni bersenam sekurangnya 3 ataupun sejam sehari. Senamlah pergi jogging ke, pergi bersepak ke, main badminton, sebagainya lah. Okey, kurangkan makanan. Makan gula-gula, lagi. Kek,
Lagi? Minyak. Makanan yang ada minyak. Minyak. Lagi lah. Budak makan apa ni? Cheesy Wedges. Immediate, burger, KFC, pizza. Pulang makan lah. Okey, tambah makanan yang sesuai macam dia. Buah segar, sayuran, biji ni penuh dan kacang. Okey, jaga makanan, jaga kesihatan. Kunci akademik cemerlang, formula neutral seimbang, minuman harian ya. Okey, situ baik. Okey. Okey, ini contohnya. Dia bagi apa ni? Dia bentuk apa? Dia ni makanan. Okey. Araf pertama. Okey, dia kena ambil makanan apa ni? Makanan yang paling banyak. Nasi giring dan ubi-ubi ya. Giring nasi dan roti sebagainya lah. Okey, ada dua dia? Ada dua dia lah. Dua buah. Hai. Saya soalan juga. Pastikan kamu dah ambil makanan lebih banyak daripada sekurang 5 kali sajian. 5 kali kan. Okey, yang ketiga kena ambil dalam bentuk sederhana. 1 hingga 2 kali lah. Ayam, daging, ikan, sebagainya. Hasil susu dan susu lah. Susu. Baik, yang last sekali Aras makan sikit saja. Lemak, minyak dan juga gula. Okey, setakat ni dia tanya apa tentang tadi kita ni. Mana makanan? Ada tanya berat? Kenapa orang dulu binaan tu yang bekerja kontrak tu perlukan banyak-banyak? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang buruh binaan yang berkasar yang buat rumah semua tu perlukan banyak tenaga? Kerana buruh ni mereka melakukan aktiviti fizikal sepanjang hari kan dia buat bangunan rumah tu dari pagi sampai ke petang, malam pun ada juga. Mereka perlukan banyak tenaga untuk meningkatkan lagi stamina lagi tu. Jadi otot bagi melakukan kerja mengangkat juga membina rumah. Lepas tu bukan banyak tenaga. Okey, kenapa atlet sukan bukan banyak tenaga? Kau tahu? Supaya lagi sihat. Ya, kerana mereka bukan banyak perlibahan untuk membaiki otot-otot mereka tu. Kerana mereka bukan banyak latihan lagi kan. Sekali perlu latihan, sekali mereka perlu berlari, sekali mereka perlukan banyak gerakan. Okey, bayi ataupun kanak-kanak yang sedang besar, kenapa? Bukan banyak tenaga makanan. Okey, apa? Kerana mereka dalam proses pembesaran, di mana mereka perlukan membina tisu-tisu yang baru, otot, tulang. Lepas tu bayi-bayi dia minum apa? Susu untuk membina tulang. Dia kuat dan juga supaya cepat pembesaran otak dia kan? Mereka perlukan banyak lagi bahan untuk proses pembesaran. Selain tenaga untuk bermain juga berulang. Dan kamu ini jangan risau, kamu bukan besar, tapi kamu bukan banyak lagi tenaga pemakanan yang sihat. Okey, siapa ni ada kerja apa tak? Tanya. Tanya apa? Okey, dalam bentuk cikgu bagi satu latihan kamu. Ini satu contoh apa ni? Dia ni makanan ya. Okey, dalam pasangan kamu kena guntingkan berdasarkan kepada contoh yang di depan ni. Nampak tak? Okey, contohnya pertama ni apa dia? Kan? Lemak, minyak dan juga gula. Asin yang ada kedua ni, tiga. Okey, daging, ikan, kacang. Okey, arah tiga ni apa? Buah-buahan dan juga sayuran. Dan arah yang bawah sekali tu apa dia? Okey, kamu kena gunting tampakkan mengikut ni nanti cukup bagi seorang satu bulan bentangkan di depan. Boleh? Ya. Nofal mana? Boleh. Nofal dengan Ani.
bisa dengan tepi. Bincang dengan ada dengan apa? Wajib. Ayolah. Cuba lagi bincang sampai. Cikgu, kami tak ada kau, cikgu. Tak tahu. Masa 10 minit je buat kerja tu. 10 minit ya. Buat kerja 10 minit kerja jawapan. Akan buang makan apa-apa. Pagi tu. Ya, buat. Cikgu, ni dia. Alah, dia. Cuba contoh satu lagi. Ada contohnya. Boleh tak? Cuba pertama ni.
Mungkin dah, 2 minit. Lagi 2 minit. Kunci pintu. Ini masalah apa lagi sini? Bersih. Masih berangkat sekolah ni apa? Cuma Agak lagi ni. Yang satu. Ada orang. Ada orang tengah. Dah Dah siap tu, nanti tunggu tampalkan ya, tampal yang bunyi open tadi tu. Kalau tampal sikit nak sikit lagi sejam. Masih 20 lebih. Dah berhenti lah sampai semua pergi.
Kita bentangkan ni. Bentang datang next time. Okey, bentang ni. Okey, baik. Setiap kita nama. Okey, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Okey, bulan 1 punya nama. Okey, baik. Ini nama dia Afiq dengan Raib. Sama tu. Okey, bulan 2 punya nama. Okey, Alfa dengan Ana. Kemudian Lisa dengan Putri. Okey, dari hari ini 1.10. Okey dah. Di sana. Okey, dah siap. Okey, kita bentangkan datang depan, bentangkan apa dia bagi. Sudah kampalkan. Ini aras itu, aras apa yang kamu dah buat kan. Ini okey, aras kamu ni boleh. Dua ni boleh. Okey ya. Okey, kita persatu terangkan dulu. Okey, jumpa Afiq ni kan. Saya datang depan. Okey. Potong. Okey. Sini ni, cepat. Okey. Ini adalah makanan. Okey, sini makanan buah-buahan. Karbohidrat. Bukan. Okey. Ini adalah aras yang kedua. Patutnya ada kedua atas, ada pertama di bawah. Okey, ini adalah karbohidrat. Ini buah-buahan. Roti. Okey. Betul tak kau buat tu? Afiq dengan Raya. Betul tak? Ada pertama di bawah sekali tu. Tadi tu Betul sikit. Okey, tengok ah. Kalau perhati kat sini, Cikgu Musa salah. Sebabnya ni apa ni? Oh, itu Okey, sebabnya ni mi. Mi adalah karbohidrat. Di aras atas. Untuk aras bawah ni adalah buah-buahan juga, sayuran kan sahaja kan. Benda di sini kamu salah lah. Maksudnya mi goreng ni di bahagian karbohidrat, sayur ni di bahagian bawah. Ini pun tukar kan. Okey, salah satu. Kemudian atas ni bahagian makan dengan sederhana. Itu bahagian ayam. Ayam ini apa? Ayam, daging dan juga keju. Keju kan terusu kan, terusu. Okey, last ni adalah makan sedikit sahaja, iaitu benda yang manis, lemak dan juga bergula. Okey. Baik. Tahniah Afiq dengan Raya kita duduk. Salah dua. Okey, salah dua. Ya.
Okey, kedua pula iaitu bulan 2 terdiri daripada Wais juga Naufal. Okey, terangkan Naufal Wais. Apa yang kamu dapat dalam makanan ni? Ini ialah makan malam. Ha? Ini makan sederhana. Betul. Ini makan makan secukupnya. Ini makan sederhana. Ini makan sedikit. Okey. Baik, betul dah. Bahagian perempuan betul dah. Ada yang salah dah. Tengok sini ada saya semua saya betul. Ini adalah karbohidrat. Ni berdiri ni roti. Ini adalah nasi. Ini adalah bagian kita yang ini makan dengan sederhana, ayam dan juga telur susu. Dan sekali makan sedikit manisan, gula dan juga boleh coklat betul. Okey, masih masa dalam. Okey, tiga. Anda ingat sokan datang apa? Okey, terangkan sikit tentang apa yang semua tentang beli makanan. Apa? Anda ingat? Apa? Betul ada dua. Ada dua, okey. Okey. Ada dua makan lebih banyak. Ya. Ada satu makan banyak-banyak. Betul. Ada tiga makan dengan sederhana. Betul. Ada sempat makan sedikit. Okey, betul. Ada kesalahan tak? Betul. Tak ada kan? Betul kan? Okey, betul. Bagi tanah. Bulan 3. Okey, bulan 4. Bulan 4. Apa ni dah? Apa yang betul? Indonesia. Okey, dah. Betul. Dua makan paling Betul. tiga makan dengan sederhana. Empat makan sedikit saja. Okey, tu kamu betul gambar perempuan tu. Betul tak? Tengok. Okey, betul dari Isyarat kan? Tak ada salah. Tepuk tangan semua. Okey, gambar tu. Okey. Jadi bagi kamu dah faham tentang makanan yang seimbang. Makanan sihat kan? Kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersyukur kerana kita sedang menikmati makanan yang secukupnya. Kita cukup dari segi karbohidrat, dari segi protein, dari segi lemak dan sebagainya. Lepas tu, tapi pasti kamu kena tahu lah makan semua tu apa kan. Okey. Okey, sejauh kuis lah kuis. Buat semua. Tapi dah lama tak dulu. Ya. Okey, baik. Jadi kita sahaja setakat ini aktiviti kita pada tengah hari ini diharapkan kamu memahami tentang kita. Baik, itu saja. Sekian terima kasih.